Setiap insan yang hadir dalam hidup kita pasti meninggalkan sesuatu yang bermakna. Ada yang meninggalkan kenangan, ada yang meninggalkan ilmu, dan ada yang meninggalkan sebuah legacy. Hari ini kita meraihkan seorang insan yang telah mengabdikan sebahagian besar hidupnya untuk mendidik, membimbing dan mencurahkan bakti kepada generasi demi generasi. Beliau ialah Cikgu Salma binti Muhammad. Dilahirkan pada 13 Ogos 1968 di Kampung Ceran Meli Lenjerteh, Cikgu Salma merupakan puteri kepada Muhammad Noor bin Yaakob dan Minah Abdullah. Daripada sebuah keluarga, bermulalah perjalanan hidup seorang wanita yang kemudiannya memilih dunia pendidikan sebagai medan baktinya. Pegangan hidupnya cukup sederhana namun penuh makna. Sabar menempuh setiap ujian. Dan prinsip yang sentiasa dibawa dalam kehidupan, sentiasa bersyukur dengan anugerah ilahi. Perjalanan pendidikannya bermula di Sekolah Kebahasaan Pusat Jerteh sebelum meneruskan pengajian di Sekolah Menengah Agama Ittifaqiah Jerteh dan Sekolah Menengah Agama Ma'arif. Kecintaan terhadap dunia pendidikan membawa beliau ke maktab perguruan sebelum meneruskan pengajian di Open University Malaysia dan memperoleh ijazah perguruan. Daripada seorang pelajar, lahirlah seorang pendidik. Dalam perjalanan kehidupan, Cikgu Salma turut menemukan teman hidupnya. Pada 11 Mei 1989, beliau disatukan dengan jejaka pilihan hatinya, Sulaiman Hussein, atau dalam bahasa penuh gurauan dan kasih sayang, Tall, Dark and Handsome. Daripada penyatuan dua hati ini, mereka dikurniakan 10 orang cahaya mata. Sebuah keluarga besar yang menjadi sumber kekuatan, kebahagiaan dan antara anugerah terbesar dalam hidup Cikgu Salma. Dan mungkin antara kejayaan terbesar dalam kehidupan Cikgu Salma bukanlah apa yang dimilikinya, tetapi apa yang berjaya dilahirkan daripada didikannya. Sebagai seorang ibu kepada 10 orang anak, pastinya bukan sedikit cabaran yang dilalui dalam membesarkan mereka. Dengan penuh kesabaran, pengorbanan dan doa, anak-anak dibimbing untuk mengejar ilmu dan membina masa depan. Hari ini, hasil daripada segala usaha dan doa itu dapat dilihat. Antara anak-anak beliau telah berjaya melanjutkan pelajaran ke peringkat universiti, termasuk ada yang menuntut ilmu hingga ke negara Jordan. Sebuah pencapaian yang pastinya menjadi kebanggaan seorang ibu. Namun, kisah kejayaan dari keluarga ini tidak terhenti di situ. Antara menantu, Cikgu Salma juga telah berjaya menggenggam gelaran Doktor Falsafah dan kini turut meneruskan legasi dalam dunia pendidikan sebagai seorang pensyarah di UiTM Kampus Cendering. Sesungguhnya kejayaan anak-anak dan menantu bukan sekadar pencapaian akademik, ia adalah cerminan sebuah keluarga yang menghargai ilmu. Dan mungkin disitulah terletaknya salah satu legasi terbesar Cikgu Salma, melahirkan sebuah keluarga yang terus menjadikan ilmu sebagai jalan kehidupan. Dan tibalah kita kepada sebuah perjalanan yang begitu panjang, 31 tahun dalam dunia pendidikan. Semuanya bermula di SK Tok Raja pada tahun 1993 ketika beliau menjalani praktikum. Kemudian, perjalanan sebagai seorang guru diteruskan lagi apabila beliau ditempatkan di SK Kerouac 1994 hingga
1999. Seterusnya, SK Bukit Kenak pada tahun 2000 hingga 2021. Dan pada tahun 2022, Cikgu Salma melangkah ke destinasi terakhir dalam perjalanan kerjayanya, SK Tanah Merah. 31 tahun. 31 tahun yang dipenuhi dengan kelas, murid, rakan sekerja, cabaran, pengorbanan dan pastinya sejuta kenangan. Menjadi seorang guru bukan sekadar menyampaikan ilmu, ia tentang kesabaran, tentang membimbing, tentang percaya kepada anak-anak didik dan tentang meninggalkan sesuatu yang akan kekal dalam diri mereka walaupun seorang guru itu telah melangkah pergi. Setelah 31 tahun memberikan yang terbaik kepada kerjaya dan anak-anak didiknya, tibalah masanya Cikgu Salma menghadiahkan sesuatu kepada dirinya sendiri. Sebuah SUV Honda berwarna putih. Namun, ia bukan sekadar sebuah kereta. Ia adalah simbol kecil daripada hasil titik peluh dan pengorbanan selama 31 tahun. Dan yang lebih indah, niat di sebalik hadiah itu cukup murni, bukan untuk mengejar kemewahan, tetapi untuk mengejar masa bersama keluarga. Untuk memudahkan perjalanan mengunjungi anak-anak dan cucu-cucu tersayang di Kuala Lumpur. Kerana setelah bertahun-tahun mengabdikan diri untuk mendidik anak orang, kini tiba masanya untuk menikmati lebih banyak masa bersama anak dan cucu sendiri. Mungkin selepas ini perjalanan ke Kuala Lumpur akan menjadi lebih kerap. Bukan lagi perjalanan kerana tugas, tetapi perjalanan kerana rindu, perjalanan yang dipenuhi gelak tawa, cerita keluarga dan kenangan baharu. 31 tahun berkhidmat dan kini sebuah perjalanan baru sedang bermula. Cikgu Salma, hari ini bukan sekadar hari untuk mengucapkan selamat bersara. Hari ini adalah hari untuk mengucapkan terima kasih. Terima kasih atas setiap ilmu, terima kasih atas setiap nasihat, terima kasih atas setiap senyuman dan terima kasih atas setiap pengorbanan yang mungkin tidak pernah terlihat tetapi sentiasa dirasai. Selama 31 tahun, Cikgu Salma telah menjadi sebahagian daripada perjalanan hidup begitu ramai anak murid. Mungkin nama mereka berubah, mungkin wajah mereka berubah, namun ilmu dan nilai yang pernah dicurahkan akan terus hidup dalam diri mereka. Kerana seorang guru mungkin bersara daripada tugasnya, tetapi tidak pernah bersara daripada kenangan anak didiknya. Cikgu Salma, 31 tahun, mungkin hanyalah angka. Tetapi di sebalik angka itu, ada ribuan hari yang telah dilalui. Ada ribuan anak yang telah dididik. Ada begitu banyak cerita yang telah tercipta. Daripada kami seluruh warga SK Tanah Merah, selamat bersara Cikgu Salma binti Muhammad. Jasamu dikenan, baktimu disanjung, ilmumu menjadi amal. Mencintaimu seumur hidupku.